Lima orang pada timur ke apa? Kita orang Tumpat. Oh, Tumpat. Kita orang Tumpat, asal Tumpat. Tapi dah duduk JB lama lah. Dia pakai gulai ikan Kita pakai gulai ikan tongkol ni. Oh, gulai ikan tongkol. Tongkol putih tau, bukan tongkol hitam. Tongkol putih ni, dia beza dia lembut. Kalau tongkol hitam tu dia keras. Oh, gulai pun nampak sedap. Try dulu tau. Okey. Nanti kalau sedap boleh repeat. InsyaAllah. Nak sambal belacan tak? Kalau ada setengah orang nak sambal belacan. Boleh cuba. Boleh Terima kasih. Nanti kita tambahkan sikit lagi lah. Okey. Pulut Kening biasa makan apa? Kita ada rendang ayam, kita ada rendang daging. Kalau campur boleh? Boleh? Campur boleh Boleh. Awak cakap je nak apa akak boleh buat kan? Pulut Kuning ni akak buat setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Akak tak ada buat hari-hari. Oh, kenapa tu? Pulut Kuning ni kan dia special sikit. So kita ada hari special dia lah. Okey, faham. So nak mix Ni rendang daging. Okey. Terima kasih. Hari-hari kecuali Selasa je akak tutup. Selasa tutup. Buka pukul apa sini? Sini buka pukul 8 pagi sampai 6.30 petang. Oh, pagi ke petang. Okey. Ya, betul. Pulut pagi ni kalau siapa dah pernah makan memang dia tahulah. Dia manis-manis ke apa? Dia manis-manis, ada rasa lemak-lemak sikit lah. Dia tak adalah manis macam ada setengah orang kata macam wajib kan? Tidak. Oh, dia bukan macam wajib. Okey. Dia macam ni makan dia. Okey. Dia mix dengan kelapa. Okey. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kat sini kita yang memang famous kopi ais gila talak tau. Wih, gila talak Ya. Takut minum. Kenapa panggil gila talak? Sebab gila talak tu siapa-siapa yang minum kat sini InsyaAllah akan repeat lagi. Okey. Sebab tu kita panggil gila talak. Boleh buat satu? Boleh Okey. Okey, kopi ais gila talak dah siap. Terima kasih. Alright.